Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hari ini saya akan membentangkan tentang perbezaan peranan dan pemikiran tokoh-tokoh dalam mematabatkan bahasa Melayu. Saya Nur Nabila Natasha binti Muhammad Noor dan ini adalah tugasan PB3 BMMB 1074. Baiklah, kita mulakan dengan pengenalan terlebih dahulu. Bahasa Melayu ini merupakan lambang jati diri dan warisan bangsa yang perlu dipelihara serta dimartabatkan seiring dengan perkembangan zaman kita pada hari ini. Keutuhan bahasa ini tidak akan dapat dikekalkan tanpa sumbangan tokoh-tokoh bahasa yang berwibawa. Antara tokoh-tokoh yang banyak berjasa dalam memperjuangkan bahasa Melayu ini ialah Zainal Abidin bin Ahmad yang dikenali sebagai Zakbar dan juga Awang Sarian. Seterusnya, kita beralih kepada pengenalan Zakbar. Nama penuhnya ialah Zainal Abidin bin Ahmad dan lahir pada 16 September 1895. Zakbar ini dikenali sebagai pendeta Zakbar, iaitu tokoh bahasa dan pemikir bahasa Melayu yang berwibawa. Beliau memainkan peranan penting dalam membentuk sistem ejaan, tata bahasa dan falsafah bahasa Melayu moden. Sumbangan beliau ini menjadikan bahasa Melayu mampu digunakan sebagai bahasa ilmu, bahasa pentadbiran dan bahasa rasmi negara. Zakbar bukan sahaja seorang ahli bahasa, tetapi juga penulis, pendidik dan pejuang bangsa. Seterusnya, latar belakang pendidikan dan kerjaya Zakbar. Zakbar dilahirkan di Batu Kikir, Negeri Sembilan dalam keluarga yang menitik beratkan pendidikan Islam dan bahasa. Zakbar mendapat pendidikan awal di Sekolah Melayu Batu Kikir, kemudian di English College Johor Bahru. Zakbar menguasai bahasa Melayu, Arab dan Inggeris dan ini menjadikan beliau seorang tokoh yang berpengetahuan luas. Beliau pernah menjadi seorang guru, penterjemah, pensyarah dan penulis ilmiah. Beliau juga menjadi orang pertama yang mengajar bahasa Melayu di peringkat universiti, iaitu Universiti Malaya di Singapura. Beliau juga mengalami perjalanan hidup yang membuktikan kecintaan yang mendalam terhadap ilmu dan juga bahasa. Pemikiran Zakbar terhadap bahasa. Zakbar mempercayai bahawa bahasa ini merupakan lambang jati diri bahasa. Bagi beliau, kemajuan bangsa bergantung pada kemajuan bahasanya. Zakbar juga berpendapat bahawa bahasa Melayu mestilah digunakan dalam semua bidang termasuk pentadbiran, pendidikan, ekonomi dan penulisan ilmiah. Pemikirannya berasaskan falsafah bahasa yang tinggi martabatnya, melambangkan bangsa yang bermaruah iaitu bangsa Melayu. Bahasa Melayu ini tidak boleh kekal hanya sebagai bahasa percakapan harian. Bahasa Melayu ini perlulah dikembangkan sehingga menjadi bahasa ilmu dan juga bahasa moden. Beliau menegaskan bahawa bahasa yang teratur dan sistematik dapat membentuk pemikiran yang jelas serta kemajuan ilmu pengetahuan dalam diri kita. Saya ceritakan sumbangan terbesar Zakbar iaitu sistem ejaan Rumi Zakbar. Pada tahun 1953, Zakbar menyusun sistem ejaan Rumi Zakbar yang merupakan sistem ejaan pertama yang tersusun bagi bahasa Melayu. Tujuan sistem ejaan Rumi Zakbar ini adalah untuk menyeragamkan ejaan agar mudah dipelajari dan digunakan oleh masyarakat umum. Sistem ini telah menjadi asas kepada ejaan Rumi Baharu 1972 yang kita gunakan sehingga hari ini. Prinsip utama ejaan Zakbar ini yang pertama, satu bunyi satu huruf, iaitu ejaan ini mestilah menggambarkan sebutan sebenar orang Melayu. Yang ketiga, mengelakkan penggunaan huruf yang mengelirukan.
Dan usaha ini telah membuktikan keprihatinan beliau terhadap keutuhan dan kemudahan bahasa Melayu. Seterusnya, usaha Zakbar dalam pendidikan dan kebudayaan negara kita. Zakbar memperjuangkan supaya bahasa Melayu ini diajar secara sistematik di sekolah dan universiti. Beliau membangunkan silibus dan kaedah pengajaran bahasa Melayu yang lebih tersusun. Beliau melatih generasi guru dan juga pelajar supaya menggunakan bahasa dengan betul. Zakbar dianggap sebagai bapa linguistik bahasa Melayu moden kerana ketokohannya dalam teori bahasa Melayu. Zakbar juga memperjuangkan pemikiran kebangsaan melalui bahasa kerana beliau percaya bahasa ialah asas perpaduan. Pengaruh beliau menjadikan bahasa Melayu ini diterima sebagai bahasa rasmi dan bahasa pengantar pendidikan negara. Dan seterusnya, kita melihat pemikiran Zakbar. Bahasa ini merupakan jiwa bangsa dan juga alat membina tamadun. Bahasa Melayu adalah bahasa yang indah dan menggambarkan pemikiran dan akhlak yang baik. Seterusnya, Zakbar menolak bahasa yang kasar atau kerana ia dapat merendahkan martabat bangsa. Pemikirannya menekankan tiga nilai utama, iaitu ilmu bahasa sebagai medium ilmu dan kemajuan. Yang kedua, budi. Bahasa mencerminkan kehalusan dan kesantunan bangsa. Yang ketiga iaitu bangsa. Bahasa menjadi identiti dan kekuatan negara Malaysia. Kita bandingkan pemikiran dan peranan tokoh Zakbar tadi dengan tokoh bahasa yang kedua, iaitu Awang Sarian. Awang Sarian ini, nama penuhnya ialah Profesor Datuk Dr. Awang Sarian. Awang Sarian dilahirkan pada 3 Januari 1953 di Kampung Simpang 4, Semerah, Batu Pahat, Johor. Beliau mendapat pendidikan di Universiti Malaya dalam bidang pengajian Melayu. Beliau juga memperoleh ijazah sarjana dan doktor falsafah dalam bidang bahasa dan linguistik. Beliau pernah berkhidmat sebagai pensyarah di UKM dan juga UPSI. Beliau pernah menjawat jawatan sebagai pengarah Dewan Bahasa dan Pustaka serta pengerusi Lembaga Pengelola DBP. Beliau dilantik sebagai Profesor Pengajian Melayu pertama di Universiti Beijing, China. Baiklah, mari kita lihat dari segi peranan Awang Sarian. Awang Sarian berperanan sebagai pemimpin bahasa kebangsaan yang memperjuangkan kedudukan bahasa Melayu dalam sistem pendidikan dan pentadbiran negara. Beliau juga merupakan penulis dan ilmuwan bahasa yang menghasilkan pelbagai karya ilmiah, rencana dan buku rujukan berkaitan bahasa dan pemikiran Melayu. Beliau juga seorang duta bahasa Melayu antarabangsa yang mempromosikan bahasa Melayu di luar negara melalui program akademik dan diplomasi bahasa. Yang terakhir, beliau memainkan peranan sebagai penggerak dasar bahasa dan dasar bahasa ini memainkan peranan penting dalam pelaksanaan dasar memartabatkan bahasa Melayu dan memperkukuh bahasa Inggeris iaitu MBM, MBI. Seterusnya kita beralih kepada usaha dan tanggungjawab Awang Sarian ini. Awang Sarian ini mengadakan kempen dan program bahasa untuk meningkatkan kesedaran masyarakat tentang pentingnya bahasa kebangsaan kita ini. Beliau juga menubuhkan dan menyertai Badan Bahasa dan Budaya di peringkat nasional serta antarabangsa. Beliau menghasilkan banyak modul dan bahan ilmiah untuk digunakan dalam pendidikan bahasa Melayu kita pada hari ini. Beliau banyak menyumbang kepada penggubalan dasar bahasa negara serta pelaksanaan Akta Bahasa Kebangsaan. Beliau menghasilkan lebih daripada 100 karya ilmiah termasuk buku, artikel dan juga kertas kerja. Beliau meningkatkan imej Dewan Bahasa dan Pustaka sebagai institusi teras bahasa dan sastera negara. Akhir sekali, beliau menyemarakkan minat generasi muda terhadap bahasa Melayu melalui pendidikan, wacana dan juga media sosial. Seterusnya,
Pemikiran Awangsarian ini mengenai bahasa. Yang pertama, Awangsarian berpandangan bahawa bahasa Melayu ini merupakan asas jati diri dan juga maruah bangsa yang mesti dipertahankan. Pemikirannya yang ini lebih kurang dengan Zakbar tadi. Yang kedua, beliau menegaskan bahawa bahasa bukanlah sekadar alat komunikasi, tetapi lambang tamadun dan identiti negara. Beliau menyeru bahawa supaya bahasa Melayu digunakan dalam semua bidang ilmu dan urusan rasmi bagi memperkukuhkan kedudukannya. Beliau mempunyai pemikiran yang holistik dan progresif, iaitu menekankan betapa pentingnya keseimbangan antara kemajuan ilmu dan pelestarian budaya. Beliau juga menentang sikap meremehkan bahasa kebangsaan dan menyeru masyarakat supaya berbangga dengan menggunakan bahasa kita sendiri dan bukan bahasa orang luar. Sekian, terima kasih.